Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak review kat sini Komang. Embol Hotel, Petaling Jaya. Dengar cerita hotel kat sini macam best. Kalau kau nak tahu apa yang best kat sini, jom follow aku. Dan pastikan kau mau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. Ni wang utama ni wang utama mall. Wang utama mall. Kita dalam 1.2 km dah sampai. Nak sampai ke hotel lah. Depan sikit lagi. Alhamdulillah sampailah ni aku mah Embol Hotel. Aku main besar bangunan ni . Okey, ni lobby dia. Mana masuk depan ni pakcik lobby tu hotel lobby masuk depan bandar. Oh, dia lain macam masuk kiri pula. Selalunya lobby masuk ke kanan kan? Oh, masuk ke kiri. Udah kita rasa belik. Udah songsang. Allah, sabarlah. Hop. Tak ada apa semua dia Okey pakcik, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Komang. Ni lobby dia. Oh, cantik lobby dia. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Okey, right. Jom. Facility dekat tingkat 15 Situ ada Mana pool kat situ lah. Pool, spa, Kids Club. Okey, semua kat situ lah. Kalau macam dinner buffet kat sini juga. buffet kat Temi Coffee House. Okey. Yang saya bilik S ni. Okey. Ini untuk bilik twin. Untuk bilik twin. Okey, alright. Okey, Akil. Terima kasih banyak. Okey, itu je Apa-apa boleh scroll kita punya operator Okey, boleh? Okey, terima kasih banyak. Alright, Assalamualaikum. Dekat sebelah reception counter ni ada executive lounge. Ni kalau nak minum kopi, nak makan cookies, no problem. Nak minum teh, tak ada hal. Ni semua free lah. Ni untuk yang stay kat bilik suite sahaja. Simple je dia punya lounge. Ini tempat kopi dah, boleh ambil. Coklat. Ada kongsi dengan kakak lah. Nak yang coklat Ni coklat biasa ni. Okey, Komang, jom kita ke bilik tu bersama dengan Abang Arif. Okey, jom. Baik. Okey, belah mana? Belah sini Oh, belah kanan. Belah kanan. Abang dulu. Abang tak tahu bilik mana. Oh, ni bilik dia? Okey, dah sampai. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Weh, besar bilik aku mah. Woi, selesa sangat ni. Ni bilik aku stay lah. Nama bilik ni Studio Suite. Kalau kau nak tahu dia punya info detail dan harga bilik aku stay ni, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Actually aku dapat dekat bilik satu lagi kat sebelah ni. Bilik apa nama? Deluxe room. Jadi aku tunjuk kamu lah bilik sebelah ni. Tapi sebelum tu aku nak cover sini dulu. Jom kita tengok dekat area minibar dengan pantry je. Okey, kamu tengok dekat area pantry ada sinki, lepas tu ada air sini lah banyak air botolnya kamu. Sampai 6 botol. Yang best ada induction cooker. Okey. So induction cooker ni dia boleh masak yang ringan, light food je lah. Contoh macam Maggi ke, sebab dia ada bagi kuali tau. Bukan kuali, bagi periuk kecil ni. So kalau kau nak masak Maggi boleh pakai ni. Tak ada masalah. Lepas tu dekat laci yang kedua ni dia bagi drink amenities lah. Ada Nescafe, ada teh, ada green tea, semua ada. Pringles pun ada. Dia bagi free ni.
Alright, next kita ke peti ais dia. Peti ais tu besar rumah. Macam peti ais rumah. Okey, dia ada bagi minibar complimentary. Ada bagi KitKat, ada bagi air gas juga. Okey, ni pun free juga. Kalau macam nak minta kali kedua, ada charges. Okey. Ni dia punya apa nama? Dia punya microwave. Next, ni kawasan dining table. Simple dia, boleh makan 2 orang, no problem. Tak cukup boleh lepak sini pula. Ni kawasan orang tamu dia. Dia punya sofa sangat luas, sangat besar. Try duduk ni sofa dia. Uish, selesa sofa dia. Ada bulat ke depan ni. Boleh tidur ni. Melunjur kaki. Okey, ni ruang tamu dia. Kita ke depan sikit. Ni kawasan katil dia. Dia just ada partition dekat sebelah tengah-tengah ni. Dia pecah 2 lah. Dia bukannya ada pintu, tak ada. Boleh masuk terus. Ni dia punya tilam king dia. Okey. Ada satu lagi TV. Satu lagi TV kat sini. Satu lagi TV. Lepas tu cermin makeup pun besar. Bulat. Ada lampu ke? Kita tekan patut kat sini tau. Nampak? Terang. Kita tutup balik. Okey. Ni dia punya tilam king lah. Tilam king memang selesa lah. Tak payah cerita lah bang. Try duduk Ada, kita test dulu. Selesa. Dia tak tenggelam tapi dia very comfort. Very comfort. Dia macam melantun sikit. Bantal dia standard size. Ada 4 biji bantal dia bagi. Dekat jalan masuk bilik air ni, dia apit 2 almari tau. Satu open wardrobe, satu lagi wardrobe tertutup. Okey, open wardrobe ni simple lah. Ada apa nama hanger dengan apa tu? Dia punya weight scale kat bawah tu. Yang almari yang tertutup ni. Cuba tengok ada apa nama? Ada safety box dengan sandal di bawah. Okey. Dan yang side yang sebelah sini, ada bathrobe. Okey. Bathrobe and wall hotel Petaling Jaya. Ada iron board dengan iron. So itu je lah untuk almari dia. Kira besar lah almari dia. Sebab dia pecah pada dua bahagian kan. Okay, jom. Seterusnya kita ke bilik air dia. Ni bilik air dia. Macam luar. Nampak luxury lah. Sinki ada 2 lah. Belah sini boleh sinki. Belah sini boleh sinki. Dahsyat. Memang tak gaduh. Tak ada hal lah. So kita tengok belah sini. Ni dia punya toiletries semua lengkap lah. Semua ada toiletries. Okey, tu hair dryer semua ada lah. Yang best semua, kau tengok dia punya sliding door dia. Sliding door dia kan, dia boleh pakai 2 side tau. Maknanya boleh pakai dekat toilet bowl, boleh pakai dekat shower room juga. Macam tengok maknanya nak pakai serentak tak boleh. Dia kena pakai satu. Macam ni kan. Ni untuk yang kalau mandi, tutup aja tu. Kalau nak pergi melepeh, tutup belah sini lah. Allah, udah berjalan sendiri sliding door. Sabarlah. Okey, ni dia punya shower room luas. Ada raining shower, air pancur biasa juga. And then, ini nak melepeh pun selesa ke apa? Luas juga ni. Memang best. Cermin bilik air ni bukan saja besar dan selesa tau, tapi ada lampu juga. Try tekan sikit lampu dia. Barulah terang benderang bilik airnya. Okey, dia dua side dia lah. Belah sini pun ada lampu juga. Okey. Cantik. Okey, alhamdulillah. Selesai dah aku punya room tour kat bilik studio suite kita orang ni. Lepas ni aku nak pergi ke bilik sebelah lah. Bilik deluxe room. Nak tengok macam mana bilik dia. Sebab bilik sebelah ni dia connecting room je. Ada pintu kat sana. Jom kita ke bilik sebelah pula. Okey, inilah bilik deluxe room rumah. Twin bed. Dia bagi 2 katil single lah kat sini. Ni rupa bilik dia. Okey tak? Not bad. Tak ada sempit sangat. Masih selesa. Selesa dan luas juga bilik dia. Kita terus ke sini ni dia punya kawasan TV, minibar dekat bawah ni tau. Sama juga, dapat juga complimentary minibar dekat sini. Dapat juga. Okey. Lepas tu dia punya drink amenities semua kat sini. Dengan kettle air semua kat sini lah. Kettle air, dia punya coffee, teh semua kat sini. Okey. Air botol di sebelah ni. Alright, ada tak meja makan kat sini. Okey. Next. Kita tengok kawasan almari dia. Ni kawasan almari dia. Okey.
Ni dia punya tu safety box dengan sandal di bawah. Lepas tu ni bathrobe ada juga bagi dengan iron board dengan iron lah. Alright. Ni dia punya almari settle. Lepas tu kita terus ke bilik air dia. Ni bilik air dia guna sliding door lah. Besar cermin dia. Puas hati. Okey, ni bilik air dia. Bilik air dia compact sikit. Compare dengan bilik air dekat bilik studio suite. Tapi masih cantik, masih nampak luxury. Dia punya sliding door pun sama. Dia pakai dua side. Belah dekat nak melepas sini, belah mandi dekat sini ditutup dua side sini. Sama juga. Cuma dia compact sikit. Ni semua toiletries semua kat sini lah. Toiletries dia. Dengan dia punya apa tu? Hair dryer. Dia macam ni bulat lah. Bulat besar. Macam ni dia. Ada lampu juga. Tekan sikit. Ni lampu dia. Okey. Settle lah. Aku room tour dua bilik. Kejap lagi barulah aku nak pergi keluar, nak explore habis-habis hotel ni. Tengok apa lagi kemudahan yang ada, apa lagi fasiliti yang dia orang sediakan. Kita tengok habis lah. So far aku rasa daripada lobby sampai ke bilik memang sangat cantik lah. Belum pergi tempat lain lagi. Jadi kita explore sama. Okay? Amboi, seronok dia mau lari. Okay, jom. Kita nak pergi ke mana? Ilhan, nak pergi mana Ilhan? Pergi Kiddies. Playground. Dekat tingkat 15. Jom. Tingkat apa? Tingkat 15. Tekan 15. Makan waktu pukul 11. Ni tekan ni. 15. Mana 15? Tekan ni. Tak ni. Tekan dah. Okay, jom. Okay. Ni dia rumah. Dia ni swimming pool. Besar swimming pool dia. Meriah. Mana Kiddies Club? Sini. Okay, jom. Mana Kiddies Club? Ni dia punya, ada bar juga. Bukan bar, macam cafe-cafe lah. Makan light food boleh lah. Jom, kita pergi Kiddies. Mana Ilhan? Ilhan sini. Pergi Kiddies ya. Jom. Tak slipper tu. Buka slipper. Masuk. Boleh tak? Okey. Hai. Kena daftar dulu ya? Okey. Ni dia rumah. Dia punya Kiddies Playground. Mak datuk besarnya. Memang meriah sini. Luas rupanya kawasan dia. Memang seronok budak main. Nak lari ke, nak guling-guling ke, tak ada hal lah. Sampai ke ujung lah dia punya playground dia. Meriahnya. Saya ada slide lagi kat sini. Saya boleh panjat atas tu. Ada bola-bola. Besar kawasan dia. Memang seronok. Slide dia okey, luas slide dia. Cuma dia agak rendah, mendatar sikit. Kalau slide dia tinggi ni, mau dengan aku join sekali ni. Okey, dah buat main Kiddies. Jom kita main pool lah. Kau sini tak? Jom. Ke tengah ni. Okey, let's go. Ya, ramai orang mandi ke ni. Mantap. Mana si ni? Mana Adam? Ada belah sana dengan Ilhan, ada belah sana. Allah. Sabarlah. Kalau mau perasan dia punya pool dia bertangga tau. So bila bertangga ni selamat untuk budak. Bila start dalam, bila sampai level ni dah start dalam lah. 1.2 meter. Jom. Kita ke depan sikit. Okey. Ya Allah. Tak boleh. Tenggelam tak lah. Ini betul-betul infinity pool ni. TDI lah. TDI lah.
Oh, nampak eh? Dekat pos sini yang syok ni, dia orang tak pakai klorin tau, dia pakai garam. Kita panggil ni salt water. So maknanya lebih selamat, lebih kids friendly. Kalau macam budak-budak terminum air ke, lebih selamat lah. Kadang kalau terminum air klorin dia mudah demam. So kalau air dekat pos ni, dia guna garam. Tapi tak adalah masin sangat, macam air laut. Macam dia masin sikit je. Tapi okey lah. Kat sini pun tak ada macam, tak ada sejuk sangat. Dia macam ikut suhu badan. Song-song kuku lah orang kata. Dah penat-penat mandi. Okay, next apa lagi rumah? Kita makan malam lah. Kita dinner. Dinner buffet dekat Indulge di sana. Let's go. Hai, selamat petang. Bagi nombor bilik ke? Naim. Ya betul, Naim. Zairi, 4 packs. Okey, 4 pack. Ada seorang lagi belum turun. Okay. Kami bertiga dulu. Okey, boleh ya? Right. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, terima kasih bang Okey, Komah. Kita survey dulu menu-menu dia. Pasal restoran ni besar ni. Banyak section. Jom, kita tengok dulu. Akak nak salmon. Buat untuk ni lah. Akak satu. Sini heaven Komah. Punya grill seafood station dengan grill meat station dia. Macam-macam lah Komah. Macam-macam. Ni daging macam-macam jenis. Pensai tengok lah. Ni yang stick line Stick line. Ni Wagyu. Menarik. Memang terliur tengok Komah. Dia punya roasted lamb. Sungguh menggiurkan. Claypot sahar masak lemak. Udang galah ni Komah. Jumpa makan Komah. Sebab dia punya dinner tu dinner seafood. So mostly memang seafood lah makanan dia. Nak try masa. Banyak lagi nak try ni. Dia punya steak lah, dia punya seafood steak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedap masa dah. Ada cheese kat atas. Ikan sweet and sour. Ikan masak goreng tepung. Sedap sos dia. Ni dia punya kambing. Kambing masala. Sedap dia punya kuah masala je. Pekat. Kambing berlembut. Jadi kita try dia punya seafood pula. Ada udang, ada wagyu ada. Nak try dia punya daging wagyu pula. Macam mana ni pergi dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut lah. Dah nama wagyu tak? Lembut lah. Allah Komah, dah kekenyangan sangat ni. Tak larat tengok makanan dah. Dah full lah perut. So setakat ni lah kita punya makanan dekat tu buffet dinner seafood dekat Emerald Hotel. So far memang heaven lah. Dia punya food memang semuanya seafood, macam-macam jenis ada, daripada bakar, masak sweet and sour, grill, masak lemak, macam-macam ada. Kalau kamu ada rezeki, datanglah kemari, try dia punya buffet dinner seafood.
Hai, mana kau mau? Aku mau dapat breakfast dekat Indulge ni. Jom tengok menu apa yang ada kat sini. Let's go. Jom kau kita makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting nak rasa dia punya nasi lemak je. Ini dia punya main menu untuk pagi ni. Ambil sambal sikit Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap nasi lemak dia. Yang penting sambal dia. Kalau sambal sedap, dia okey lah tu. Ni nak rasa nombor 2 dia. Ayam goreng tepung Indian style ni. Dari tadi aku tak perhati, tadi habis. Ni baru top up. Panas lagi ayam dia. Kita rasa tengok Oh, sedap kan ayam kan. Okey, lembut. Lembut di dalam, crunchy di luar. Ni aku nak rasa dia punya roti telur pula. Tengok macam dia punya pergi dia. Okey tak okey? Okey, aku beri sikit. Pecah dengan apa nama? Dia punya kuah ni. Kuah ikan. Ni ikan tongkol ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kari ikan ni dengan roti telur ni. Sedap. Roti telur pun lembut. So aku rasa dia punya menu okey. Boleh makan. Ikut teka aku memang ngam. Alhamdulillah, settle lah. Kita orang makan. Nak tengok jalan ni jalan ke mall. Wang utama mall. Dia kat sini. Nampak laluan dia. Dia bagi direction lah. Korang follow je. Okey, laluan dia selesa, luas. Lepas daripada jalan besar ni, kau makan tembus ke apa? Tembus ke dia punya jejantas. Lepas jejantas terus sampai ke mall lah. Alhamdulillah, dah sampailah ke wang utama shopping mall. Kiranya kalau jalan kaki tu dalam tak lebih tak kurang dalam 10 minit lah untuk sampai ke mall ni. Okey, dah sampai dah. Aku naik balik ke level 15 nak tengok dia punya apa nama? Gym. Gym dia kata besar gym dia. Lepas tu dia punya beauty wellness kat sini. Sebelah gym dia je. Okey, jom. Kita masuk gym dia. Ni lah apa gym dia. Wih, besar gym dia. Memang luas ke mana. Ni local belakang ni. Lebih ke depan sikit. Wih, luas gym dia. Mantap. Sampai ke sana lah. Sampai sini semua. Ya Allah, besarnya. Ini dia punya fasiliti memang lengkap. Semua ada. Lebih-lebih lagi dia punya kemudahan dia. Ni tempat tu. Ni exercise yang macam pilates kot. Pilates, yoga semua kat sini lah. Mantap lah. Weh, serius. Besar gila gym ni. First time aku jumpa gym dekat hotel yang sebesar ni. Aku rasa ni rekod paling besar kot daripada aku jumpa. Tapi gym ni bukan yang ada hotel tau. Dia under management lain. So maknanya boleh daftar member sini masuk. Hotel guest pun boleh masuk kat sini juga. Yang best ni gym ni, dia 24 jam. Memang non-stop. Dia sentiasa buka untuk komer semua. Terbaik. Sekarang ni aku nak weekend brunch dekat Infinity Grill pula. Macam sampai makan pagi, sambung lagi weekend brunch. Dia semi buffet tau. Ni antara menu buffet dia.
Kita tengok dulu Ada salad. Ada apa nama, ni sort of punya sauce dia. Ni ada tomato soup. Tomato soup ada. Okey, tomato soup. Ni roti. Ni roti dia. Okey. Ni roti, depan sikit dia punya pastries lah. Pastries dengan kek. Last sekali dia punya bubur hijau. Bubur kacang hijau. Ni so itulah menu dia. Ada lagi satu, assorted fresh food. Baru sampai. The weekend brunch kan? Ni dia main course untuk weekend brunch. English breakfast, mini croissant, or bolognese. Okay. Only this menu lah. Yes, sir. Okay, right. You can also order beef bolognese spaghetti. After this finish, you also can order tuna mayo. Until 3 o'clock you can order. After tea cannot lah. After 3 o'clock. Okay, understand. Alright, okay, thank you brother. Welcome, Right, sir. okay. Aku recommend brunch kat sini sebab food dia sedap tau. Selain itu aku nampak ni sebelah Kids Club. Senang nak tengok anak main dalam taman, dalam playground dia. Brunch pula depan pool. Lagilah senang nak tengok, nak pantau anak mandi pool. Memang senang sangat. Sambil-sambil enjoy makan kat sini. Bolehlah tengok anak-anak mandi pool. Lepas tu kita pun terjun sekali dalam pool. Tak ada hal. Syukur alhamdulillah, selesai sudah aku punya review dekat Embul Hotel Petaling Jaya. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Hopefully kamu enjoy tengok video ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video. Bye bye kamu. Assalamualaikum.